Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nas'ain ala umur bidawaddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir lana ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir lana ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir lana ya karim. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dalam bulan yang amat mulia di sisinya, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, penghulu para nabi dan juga pembimbing umat dalam menuju cahaya iman dan takwa. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan umat baginda sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat di hari akhirat kelak, insya-Allah. Yang dihormati barisan kepimpinan dan pentadbir pejabat pendidikan daerah Kubang Pasu, para pegawai pendidikan, para pengetua dan guru besar, serta seluruh warga pendidik yang saya muliakan. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi perhargaan dan terima kasih kepada pihak pejabat pendidikan daerah Kupang Pasu atas peluang dan kepercayaan diberikan kepada saya untuk sama-sama kita berkongsi sedikit ilmu dan peringatan buat diri saya dan para hadirin pendengar semua, insya-Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada hari ini saya nak membawa dalam satu tazkirah yang ringkas ini di bawah tajuk Ramadan Madrasah Taqwa. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, Ramadan satu bulan yang hebat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu bulan daripada 12 bulan Islam. Adalah merupakan bulan yang bukan hanya sekadar bulan menahan lapar dan dahaga, tetapi Allah Taala menciptakan Ramadan sebagai satu bulan yang merupakan satu madrasah, iaitu bulan yang Tuhan sediakan untuk mendidik jiwa-jiwa kita. Madrasah yang saya tekan di sini membawa maksud tempat kita belajar dan mengaji. Sidang pendengar yang dimuliakan, di dalam madrasah Ramadan kita belajar erti sabar, kita belajar erti ikhlas, kita belajar erti mengawal diri, dan kita mengaji dan juga belajar berkaitan bagaimana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yang datangkan, dinaqalkan di dalam Al-Quran khusus kepada bulan Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alas Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan utama Ramadan diciptakan adalah untuk melahirkan insan yang bertakwa, bukan insan-insan yang lapar. Apakah maksud saya di sini? Kalau kita nak lihat pada manusia yang hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga, sia-sialah Ramadan di sisi manusia tersebut. Tapi sekiranya kita mengambil kira lapar dan dahaga itu hanya bersifat sementara, bagi kita meneruskan istiqamah kita dalam ibadah, meningkatkan ketakwaan kita, bagaimana lapar dan dahaga itu mengajar kita erti keperihan, kepenatan, kesusahan umat-umat terdahulu dan juga masyarakat sekeliling kita yang berada di dalam kesusahan dan kemiskinan. Saya suka berceritakan di sini berkaitan dengan Madrasah Ramadan ini. Cuba tuan-tuan lihat, di dalam setahun Allah Ta'ala menciptakan 12 bulan di dalam bulan Islam.
Dan pada bulan yang ke-9 adanya bulan Ramadan. Tuan-tuan, satu bulan kita dididik untuk mendidik jiwa kita. Kita menahan lapar dan dahaga, menahan diri kita dari melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, dan kita dekatkan diri kita dengan Al-Quran khusus pada bulan ini, kerana inilah tarbiyah kita, inilah latihan untuk kita menghadapi 11 bulan seterusnya dalam meneruskan perjuangan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh yang demikian, adakah kita benar-benar belajar daripada madrasah Ramadan? Kita teruskan pada maksud yang seterusnya, insya-Allah. Isi yang pertama saya nak bawakan di sini pada hari ini, iaitu Ramadan adalah tempat mendidik kita agar mengawal nafsu. Hadirin yang dirahmati Allah, musuh terbesar manusia bukannya syaitan dan iblis, tetapi musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu junnah", iaitu puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apakah maksud perisai di sini? Perisai di sini membawa maksud perisai dari kemarahan, perisai daripada perkara-perkara yang buruk, dan perisai daripada melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ramadan adalah tempat atau madrasah ataupun sekolah untuk kita melatih diri kita supaya mengawal diri sepanjang masa. Jika kita mampu menahan lapar dan dahaga, membawa maksud kita juga mampu menahan diri kita dari melakukan perkara-perkara yang mazmumah. Contohnya, kita menahan kemarahan kita. Bukan kerana apa? Kerana hebatnya Ramadan terdidik sebulan, kita tidak mudah nak marah ke orang. Kerana kita tahu marah ini mendatangkan syaitan buat diri kita. Tetapi kita perlahankan emosi kita, kita sabar dengan perkara-perkara yang tidak kita sukai, dengan berkat tarbiyah dan madrasah Ramadan yang kita lalui sebelum ini, insya-Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah berkata, puasa itu bukan hanya sekadar puasa perut, tapi puasa itu adalah puasa mata, puasa lidah dan puasa hati. Jika lidah kita masih lagi berkata-kata buruk kepada orang lain, jika mata kita masih melihat perkara-perkara yang tidak elok, dan jika hati kita masih memikirkan perkara-perkara yang negatif terhadap orang lain dan diri kita sendiri, sesungguhnya kita belum lulus di dalam madrasah Ramadan. Kita juga sama-sama mengambil kisah daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal merupakan seorang yang amat sabar di dalam perjuangan beliau di dalam bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Imam Ahmad bin Hanbal akan solat malam yang panjang, tuan-tuan dan puan-puan. Imam Ahmad bin Hanbal akan banyak menangis dalam doa yang berada pada malam-malam Ramadan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal akan tetap kuat walaupun pada waktu tersebut beliau diuji dengan berbagai ujian hidup. Dan rumusannya, Imam Ahmad bin Hanbal ini merupakan manusia yang cukup hebat di dalam tarbiyah dan latihan sabar. Adakah kita rasa kita sehebat beliau? Sebenarnya inilah satu tarbiyah dan madrasah bagaimana kita nak meniru, mengikut kaedah ulama-ulama silam, bagaimana mereka berhadapan dengan Ramadan sebagai satu tarbiyah untuk kita lebih baik pada waktu-waktu mendatang, insya-Allah. Bagi maksud yang kedua, Ramadan juga melatih kita agar menjadi lebih kuat, bukan lemah, dan melatih kita agar mengawal diri bukan mengikut nafsu. Tuan-tuan dan puan-puan, bulan puasa kalau kita lihat, kita dengan bahasa Ramadan pun tak berapa nak kuat. Sedangkan itu hanya sempat jualan makanan dan minuman bagi memenuhi nafsu makan kita. Sedangkan bulan puasa Tuhan nak suruh kita latih diri kita. Jangan ikut sangat nafsu diri. Jangan ikut perkara-perkara yang kita dah lazimi 11 bulan sebelum ini. Tapi kita melatih diri kita untuk ikut apa yang diberikan pedoman oleh Allah SWT dan para Rasul, agar menjaga diri kita agar jadi kuat dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan demi kebaikan seterusnya, insya-Allah. Kita melihat satu kisah, yang mana pada kisah Perang Badar, askar muslimin hanya berada dalam lingkungan 313 orang sahaja.
Tetapi dengan berkat perang yang berlaku di dalam bulan Ramadan, iaitu tak silap saya pada 17 Ramadan, 1000 tentera musyrikin dapat dikalahkan dengan keberkatan dan kehebatan Ramadan itu sendiri. Askar-askar muslimin berperang bukan hanya kerana lapar dan dahaga, tapi mereka hebat dari segi dalaman mereka dalam memahami nafsu, mereka kalahkan melalui hebatnya Ramadan yang ada pada mereka pada ketika itu. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita lihat pada angka kita akan kalah, tapi melihat kepada hebatnya hati dan juga pedoman umat-umat Islam, askar muslimin tersebut, angka 313 tidak mustahil untuk mengalahkan tentera musyrikin yang berseramai 1,000 orang. Seterusnya, Ramadan adalah madrasah untuk kita mendidik diri kita agar ikhlas dan jujur. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam satu hadis kursi Allah berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bih. Yang membawa maksud, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan mengurniakan ganjarannya. Riwayat Imam Bukhari. Dan juga membawa maksud di sini, Ramadan melatih kita menjadi manusia yang jujur dan ikhlas walaupun tiada siapa yang melihat. Tuan-tuan, bulan puasa, kalau anak-anak kita masuk bilik ayak dengan alasan nak pergi tandas, anak-anak murid kita saat-saat tandas cikgu nak pergi tandas cikgu, kita bersangka baik, tak apa pergi. Tapi sekiranya dia minum ayak pahit waktu duduk dalam tandas, siapa yang tahu tuan-tuan? Walaupun ada kawan kata, ustaz dia minum ayak ke, kita tak boleh nak tuduh. Bulan puasa kita kena sangka baik. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mematikan hamba-hambanya. Oleh itu, dengan madrasah Ramadan ini, kita mendidik diri kita agar jujur dan ikhlas melakukan walaupun tiada siapa yang melihatnya. Daripada hadis kursi tadi membawa maksud, Allah Ta'ala khususkan puasa ini adalah satu ibadah yang dia sendiri akan beri ganjaran. Kerana dia nampak apa hamba-hamba dia lakukan. Kalau kita lihat, kita solat, orang nampak kita solat. Kalau kita tunaikan zakat, orang nampak kita bayar zakat. Kalau kita pergi haji, orang nampak kita pergi haji. Tapi bila kita berpuasa, kita duduk dan diam. Tak siapa tahu tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang hamba-hambanya lakukan. InsyaAllah. Kita juga mengambil kisah daripada kisah Abdullah bin Umar. Yang mana apabila beliau berpuasa, beliau tidak suka makan seorang diri. Beliau akan cuba mencari fakir-fakir miskin untuk makan bersama-sama dengan beliau. Pernah satu ketika, jika tiada orang miskin, Abdullah bin Umar akan berasa amat sedih. Kenapa? Kerana Ramadan telah mendidik hati Abdullah bin Umar agar menjadi seorang yang ikhlas dalam memberi dan pemurah sepanjang masa. Inilah hasil madrasah takwa. Lahirnya sifat takwa, takut dan bersungguh-sungguh nak memberi kerana keberkatan, kehebatan bulan yang mulia ini mendidik manusia hingga ke penghujung menjadi manusia yang hebat belaka, insyaAllah. Dan insyaAllah berkat daripada kita lulus dalam madrasah takwa, madrasah Ramadan ini, akan lahirlah manusia yang jujur dalam kerja, manusia yang jujur dalam amanah, dan akhirnya manusia yang jujur di dalam tanggungjawab. Poin yang ketiga yang nak saya bawakan di sini, Ramadan ataupun madrasah Ramadan kita pada waktu kita berpuasa ini akan mendidik kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Ramadan ini boleh juga dikatakan sebagai bulan Al-Quran. Kerana pada bulan ini bacaan Al-Quran yang kita lafazkan, yang kita baca, memberi impak yang besar pada diri kita. Cuba kita lihat pada bulan-bulan yang lain. Apabila kita membaca Al-Quran secara berkala. Tetapi tuan-tuan cuba lihat pada bulan Ramadan. Alhamdulillah. Lepas solat waktu, sempat kita buka Al-Quran. Lepas buka puasa, insya-Allah. Lepas solat maghrib, sempat kita buka Al-Quran sebelum nak solat isyak. Dan jika berkesempatan selepas solat sunat tarawih, kita mengikuti tadarus Al-Quran dengan rakan-rakan di majoriti masyarakat, di surau dan di masjid berdekatan. InsyaAllah dengan
perkara-perkara yang berkala ini Al-Quran dilazimi di dalam bulan Ramadan. Inilah kata keberkatan bulan Ramadan yang mendekatkan kita lebih kepada Allah. Kita mengambil satu kisah Imam Malik rahimahullah. Apabila tiba saja Ramadan, Imam Malik akan menutup kitab hadis yang diajarkan oleh beliau kepada murid-muridnya. Beliau juga akan memperhentikan majlis pengajian yang diadakan sebelum ini. Dan Imam Malik akan fokus sepenuhnya pada pembacaan Al-Quran. Tuan-tuan, itulah sebabnya tadi saya mengatakan bahawa bulan Ramadan adalah madrasah Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan kita nak melunakkan hati kita untuk melazimi Al-Quran, belajar, membaca sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Satu kisah lagi. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Agak-agak kita berapa kali, tuan-tuan dan puan-puan? Kita boleh sekali pun, tuan-tuan.